Boleh. Dengan samping dengan bintang baju Melayu sekali. So ada sekali lagi ada 360 jenis warna dan boleh matching dengan anak-anak lelaki. Ada baju Semaya Kamal. Semaya raya korang. Kamal nak balik kampung dah. Sujud kaki lah. Okay. Okey, macam mana? Banyak jap. Saya punya tu nak pelaju. Okay. Tunjukkan kakimu bila kita bertemu, kan ku cium tanganmu, ku mohon restumu, oh maafkan datangmu. Ya ke? Kanan ni, yang pertama sana. Baik teman. Mohon maaf kalau salah-salah cakap. Okay, thank you. Happy weekend guys. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik bongsu. Okay. Abang Q. Ya. Oh, kita okey kawan-kawan semua kat sini. Sekarang ni ada buat tadi 4,000 orang. Ya. Dan untuk kita punya target hari ni sekarang ni kita punya like dah 5 million. Wow. 1.3 Masya Allah. million. Kita punya target 10 juta. Maknanya kita kena kat sini berapa lama? 10 juta. Kawan-kawan. Boleh. Boleh kan? Saya yakin diorang boleh buat. Saya yakin diorang boleh buat. So kalau dapat 10 juta, kalau mereka tap 10 juta apa kita dapat? Ha? Apa mereka dapat? Tanya pihak jaki. Diorang boleh ajudan soalan. Bulan kita soalan. Hai. Ini bahaya. Baik tu. Gambar 10 baju mesti karakter dalam sejuta. Oh. Biar lambat asal cepat katanya. Baju tu komen diorang. Ya, Tak nampak. 8 million dia. Almost, 514 now. Yes. So kita boleh target dah 10. Boleh. InsyaAllah mudahan. 10 million. Okey, boleh. InsyaAllah mudahan. Saya Okey. yakin diorang boleh buat. Okey, nak tanya. Ada yang tanya. Tema raya untuk tahun ni. Rahsia. Rahsia. Tapi raya kedua Faizal Fatimah baju warna merah. Baju first raya saya rahsia. Untuk Abang Q. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku? Maknanya soalan tu susah untuk dia. Jawab. Masa dia. Saya ada beberapa baju. Saya ada beberapa baju. 360 warna kan? Yes. So saya pilih nanti. Okay. Pagi raya saya akan pilih. Atau malam raya saya akan pilih untuk Ayan. Okey. Kita tanya daripada soalan Jekyll. Okey, kalau kena pilih satu konten dengan Jekyll yang paling best atau yang paling kelakar untuk korang, yang mana satu? Yang dah kami buat lah. Yang sama ada yang Kak Fas buat ke ataupun yang Kak Fas pernah tengok ke? Kawan-kawan lain buat ke? Mana I think yang masa dekat rumah yang ramai-ramai tu, yang nak beraya rumah mak awak tu, itu memang paling kelakar yang kamu tak akan tengok repeat. Itu yang paling kelakar di Basyam tu. Untuk Abang Q. Saya jawab. Masa dengan kapal ni. Yang Kamal? Saya join kapal tu. Oh ya, betul. Soalan yang sama. Saya dah tengok. Ada yang kat sini cakap madu 3, dia orang suka madu 3. Saya suka ni. Saya suka baru-baru ni. Saya kenapa saya tak ada dalam tu ah? Kak Lina senario Aceh. Oh. Yang Michael Jackson. Macam tu kan. Itu memang ya. Itu kelakar. Dia macam Itu luar biasa. ini pun best juga. Semua best. Semua best saja. Betul. Power Rangers pun best. Betul. Power Rangers betul. Power Rangers pun best. Kalina memang punya ni kan. Senario semua memang diorang hebat. Kita pun rasa macam belakang. Mereka kecil kan. Mereka punya performance, yang punya talent, yang punya effort tu memang luar biasa. Tapi I rasa macam kecil kita. Tapi diorang tak biar dia. Diorang tak biar. Yang itu kita juga. Tak biarkan kita kurang-kurangkan. Betul. Cuma sekali itulah sifat perkembangan yang ada bersama kita ni.
sepanjang itu sama, ini yang kita kata macam best sangat. Semua positif, semua saling menyokong, best. Dan benda tu organik, bukan buat ataupun plan-plan bagian mereka tak. Memang lahir dari hati semua. Ada yang tanya kat sini, ni soalan serius daripada komen. Power Rangers tu idea siapa sebenarnya? Idea tuan director yang juga producer yang pelakon hebat ni, idea dia. Tapi saya memang, for me, saya rasa saya memang kelemahan saya kat situ, macam mana nak buat ni kan. Tapi itulah, berjaya jugalah kan. Berjaya. Power Rangers tu okey. berjaya semua. Sebagai seorang director dan Saya pelakon suka dan gila. producer, idea awak tu awak rasa macam mana? Okey, kita punya performance okey. Saya suka gila. Okey. Saya suka gila. Sebab kita dah buat konten-konten macam-macam. And tiba-tiba je Power Rangers tu terkeluar. So kita off sikit. Kita off kejap, kita masuk balik. Raya, family apa semua kan. Mood raya Tapi, tu. Power Rangers tu dia macam mengimbau balik zaman kanak-kanak. Kita pergi beraya kat rumah orang dengan kawan-kawan. SP kampung. Saya tak tahu awak melalui zaman kanak-kanak yang begitu. Tak kalau saya tu dewasa. Tak lah. Oh maksudnya, oh ya. Ramai-ramai dekat kampung beraya rumah orang. Oh ada. Of course. Sekarang pun buat benda yang sama juga. So saya dengan kawan-kawan saya dulu siap pakai baju raya, pergi raya rumah jiran-jiran apa semua. Sementara dah habis raya nak pergi raya rumah orang lain tu macam-macam permainan lah kita main, termasuk Power Rangers semua. So benda tu mengimbau balik zaman kanak-kanak lah. Mengimbau kenangan. Betul. Mengimbau kenangan. Ada yang tanya kat sini, Kak Faz, cuba cerita kelainan raya dekat Pahang. Abang tu cerita kelainan raya dekat Johor. Raya kat Pahang, raya kat Johor, okey. Kak Faz ceritakan kelainan raya kat Pahang. Oh kelainan. Usually macam every year kita orang akan balik raya pekan tu sehari atau 2 hari je. Then second and third day memang raya kat KL. Dan of course berkumpul lah. Dan memang setiap tahun memang Kak Faz memang merindui arwah ayah. Memang satu yang memang walaupun dah dalam sampai sekarang pun masih mengharapkan kehadiran dia. Tapi kebersamaan kami tu sebagai keluarga very close. So macam itulah pengalaman beraya. Dan mesti ada sesi mengapi, itu wajib. Malam pertama, malam raya tu memang kena ada sesi mengapi. Ritual semua. Boleh kan? Untuk abang tu? Apa soalan? Kena apa tu? Kelainan raya dekat Johor. Oh, raya kat Johor, satu kampung. Itu satu benda yang besar yang lain lah. Kampung dan saya tak lagi. Suasana kita kan macam dekat kampung. Saya tak dekat KL je lain. Kalau dekat kampung kita masih tukar-tukar juadah dengan jiran. Pagi-pagi jiran akan tukar, kita pulang balik dia mangkuk dia dengan juadah kita pula. Itu masih kita amalkan dekat kampung. And then macam lemang, kalau misalnya kita buat lemang, contoh saya tak sempat Buat sendiri ke mana? sendiri. Kalau saya family saya tak sempat, macam family orang ni buat dan kita tambah duit ke tolong buatkan dan so kat kampung macam itu kita masih lagi amalkan budaya begitu. Tradisi. Budaya begitu. And then yang bestnya sekarang ni saya sudah lama tak ada. Masa saya remaja, saya muda, saya baru start berlakon pun daripada kecil benda tu ada dekat kampung saya. Cuma sekarang ni saya rasa dah lama tak ada. Bila dah dewasa, mungkin ramai anak-anak muda dah semua dah kahwin dah semua kan. Daripada saya tu kalau dulu dah masuk kampung saya tu, daripada jalan nak masuk kampung saya tu, sempang masuk kampung saya tu dia akan penuh dengan pelita. Tapi suara okey ke tidak? Sampai masuk kampung dan semua jalan dekat kampung semua nak kita. Jadi bila kita balik raya malam raya tu, dia akan pasang 10 atau 7 hari raya. Festif lah. So bila kita nak balik kampung tu, kita akan especially balik malam kan. Balik malam tu Menerangi lah. Dia menerangi. Cantik lah macam walaupun sendiri kita rasa meriah, kita rasa wow nak raya dah. Buat raya tu. Buat raya tu dah dia. Itu malam raya. So next soalan,
Sepanjang bekerja dengan tim Jacker ni, siapa yang jadi favourite untuk orang bekerja sebenarnya? Siapa? Kita start Tak baik dah soalan awak ni. Nanti sikit hati macam mana? Tak kena minta maaf ke? Kalau kru, saya bukan. Oh kalau Ya. aku kita fikir dulu. Tahu kan pula? Kita boleh fikir dulu. Ya. Kita boleh dengan kan tak nak berperak kan? Kan? Betul tak? Ya Allah. Itulah. Semua orang pun. Sifat kekeluargaan tu penting. Itulah. Bakyu? Saya semua. Saya kerja dengan semua orang dengan baik. Alhamdulillah. Syabir mestilah. Syabir jaga saya dengan baik. Kan? Syabir. Ada Nash? Nash pun jaga Nash saya. juga. Semua merajuk. Ayo, Biro pun. Biro dah baik. jaga dengan saya yang baik juga. Semua Sabrina. Lagi siapa lagi? Yang kecil-kecil pakai samping. Nuril. Nuril. Ana ada. Sabrina. Semua baik. Semua bagus. Adik-adik dekat dalam Jekyll ni semua Very helpful, very positive. No. Saya banyak pula. Positif, all semua dan of course dengan Jin, dengan tu dengan Karul juga. Semua positif, Rihanna, everyone. Soalan untuk Abang Q. Muka tu senyum, kan? Muka tu dah tahu dah nak tanya soalan-soalan yang kan? Soalan untuk Abang Q. Sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk Jekyll, apakah momen favourite Abang Q? Momen yang Abang Q tak boleh lupa? Dia kena hati-hati kalau friend baru. Takkan sekerja kan? Kan? Sebagai sahabat. Betul. Agak sekerja, Sahabat. Okey. Apa soalan? Panjang. Apa yang Sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk Jekyll, scene mana ke ataupun Apa-apa lah. momen apa-apa yang abang tak boleh lupa lah. Oi. Dah masa kat Johor. Me angry. Scene. Me angry. Itu momen ke scene? Momen boleh, scene boleh. Masa kat Johor. Intinya kacamata. Mak dia. Terus dah cuba kan? Sebelum tu saya ingat sebelum tu. Ada yang cakap dalam ni momen paling comel adalah bagi bunga. Abang dah lupa ke momen tu? Tak, scene kat Johor tu saya rasa kat Johor tu macam kat Johor tu saya ingat lah. Kat Johor bila Faz bagi saya kuih, dia suruh saya makan kuih tu. Saya suka kuih kan. So bila pagi-pagi sebelum kita jumpa buat meet and greet, dekat belakang pentas tu Faz ada bagi saya kuih. Saya suka makan kuih. Benda simple tapi betul saya ingat. Kak Faz pula? Macam ni? Scene ke momen? Momen lah. Any. Bazar Ramadan lah. Bazar Ramadan tu yang ya. Best lah momen tu. Sebab dah lama tak pergi Bazar Ramadan. Amboi korang ni macam ni. Amboi kan? Bazar Ramadan sebab memang pasal tak pergi. Berapa tahun dah tak pergi. So for the first time di Bazar Ramadan tu seronok lah dapat apa tu, pergi lagi sekali, bersama sama. Tu momen yang best lah, yang jadi satu memori lah. Jadi satu memori. Saya nak tanya lah kan, okay. Abang Q dengan Kak Faz lah kan apa perasaan bila jadi apa tu duta Jekyll seorang kolaborasi dengan Jekyll? Tak ada beza. Ni kolaborasi ataupun ni seorang kata kolaborasi, Fazula lebih besar ke orang kecil, tak, semua sama sahaja. Jadi memang Faz pun anggap duta juga. Tapi cuma beza dari segi bisnes lah. Dari segi bisnes kolaborasi, tapi semua saya menganggap kita semua duta.
Kita semua bekerja sama-sama cari rezeki, kita menjalankan tanggungjawab masing-masing. So tak ada beza apa-apa. Untuk abang Kim, mungkin apa tu pengalaman lah dari 2 tahun ni. Oh, saya happy. Pengalaman jadi juta happy sangat. Saya dapat bila saya buat comeback, saya decide nak buat comeback dari industri. Saya ada rasa malu-malu dengan pelakon-pelakon ataupun artis-artis yang dah ada dalam industri ni sekarang ni, walaupun saya dah lama kan tak pergi event, tak bercampur dengan mereka. Jumpa dekat shopping mall, terjumpa ataupun artis rempahan macam tu kan. So bila dengan tiba-tiba dapat buat dengan Jekyll, dia macam warm up saya juga. So saya orang yang malu. Dia bila saya diganding dengan Kak Lina, digandingkan dengan buat abang-abang senario, saya pernah berlakon dengan diorang sebelum ni. So dia macam bagi saya panas enjin untuk saya bawa diri saya dengan rakan-rakan artis yang lain. Sebab saya ni selalu rasa kecil. Saya selalu rasa di kalangan artis saya rasa macam saya kecil, saya tak ada apa-apa macam tu. Saya sempat rasa itu. So kawan-kawan dekat Jekyll ni, duta-duta yang lain ni, dia macam bagi saya warm up engine saya supaya saya rasa saya okey. Oh, okey. Alhamdulillah, Allah. Rasa cinta. Kawan-kawan dengan Faz selalu cakap dengan saya yang saya okey. Jangan rasa kecil. Dia selalu pesan macam tu. Semangat. Tak suka dia cakap macam tu. Apa tu? Okey. So, my turn lah kan. Okey, kita dah borak-borak ni kan. Sepanjang kita borak ni, adalah nak sedikit sikit pada anda semua nak tanya anda pula. Sebab dah banyak sangat soalan yang anda ajukan kepada kita. Yang Syabir dengan Nash buku komplot ni ajukan kat kita kan. Nak tanya anda semua pula dah beli tak baju raya. Sebab 3 beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya. Tak silap pada hari Sabtu, hari Jumaat kan. InsyaAllah mulai. Adakah anda dah beli baju raya? Baju raya mana yang anda beli? Tengok komen ni baru lepas tunjuk kan. Dan juga nak cerita juga tentang, ada penambah sikit lah mungkin pada yang baru masuk live yang macam tak sure kan, nak cari kat mana baju selonda. Bila kita nak cari baju raya ni mesti nak selonda macam Faz, nak selonda dengan Fatimah kan. Untuk yang tak komplit satu kali, bapa nak kena selonda dengan ibu, lepas selonda dengan anak. Di mana dapatkan kat Jekyll. Sebab baju semua komplit macam baju yang macam tadi. Baju lelaki ada baju raya 360 warna. So meaning tak ada alasan untuk nak cari warna lain. Kita tak jumpa warna sebab semua 360 colours tu banyak. Betul, banyak. Dan para wanita pula baju-baju raya jaket semua cantik-cantik. Alhamdulillah. Sorry saya kata. Ni cantik ni dia pakai sekarang ni. Ya, betul. Depan-depan cantik je ni. Ramai setuju tadi tu cakap baju cantik. Ya. Oh berdiri? Diri. Betul. Kita tunjuk baju ni. Okey, baju ni of course ada lace kat sini, memang first cantik. Buat baju ni supaya apa tu dia flowy. Lepas tu perempuan ni ada kadang-kadang nak makan kita risau kat baju kita kan. Kita risau tu yang kita insecure. So kita buat lurus ni sebenarnya M untuk pas M. Saya tak pakai S. Saya suka lurus sikit tapi tak terlalu lurus. So this is M. Kat lengan saya suka lace drama macam ni. Okay. Kat belakang ni ada depan ni ada lace kita pun bukan main-main ada bidi-bidi kat situ. So di manis-manis lebaran. Kalau nak bertunang pun boleh sesuai juga pakai baju ni sebab putih, ada pink-pink, lainlah daripada yang lain. Tak mesti pakai all white, boleh juga pakai yang cream. So di manis, okay? Kemudian apa dia? Size mula daripada extra small daripada 5 kali XL. So tak kisah, kita untuk semua size dan kita untuk semua para wanita. Saya punya business partner dia. Dia cakap dan beli 10 pasang sebab abang tu dah dekat pas dia. Oh, terima kasih. Terima kasih, thank you so much. Beli lebih apa salahnya kan? Kemudian sekali lagi. Itu Khadijah.
Jekyll di seluruh Malaysia, mana-mana Jekyll berdekatan dengan anda, dia buka daripada 10 pagi sampai 11.30 malam everyday. Yes. Dan ada surau kat sini, ada tempat pihak, semua sekali. Toilet ada no problem. So anda boleh datang. Tadi pun masa saya sampai tadi dalam Betul, ada parking dah. Yang dekat KL lah. KL. Apatah lagi insyaAllah dan sebagainya. So inilah peluang. Saat-saat akhir tak mendapatkan baju lagi, tak boleh lagi, tak lagi kat anda. Mesti ini memang akan berpuas hati. Memang rampangan berpuas hati pun pergi. Tak. Okey. Saya tak nak macam overshadow awak. No. Tak okey. Okey kan? Saya perempuan tak nak overshadow awak. Okey. Kan? Betul. Cakap Tak apa. Okey. So takkan saya tengok lain dah. Kat sini je. Awak ambil saya pula. Terima kasih. Cantik dia. Terima kasih. Abang Q. Ini pun cantik juga. Okey. Awak kena satu. Ini cantik. Ini pun one of my favourite. Tapi saya pun tak dapat. Tapi boleh cuba. Saiz anda apa? Extra small kepada 5 times XL boleh dapat juga. Dan memang pas cerita, tak suka drama, tapi pas suka sleeve yang drama-drama macam ni. So nanti nak salah orang, nak salah nak buat kerja rumah, nak serve makanan, cantik lah dekat abang sleeve. Sebab kita bila rujak ni, tak banyak tempat yang kita boleh letak manik sekarang sebab kita rujak kan. Yang rujak kan tak rujak, it's okay, ambil presenter. Tapi kita kita orang yang rujak, so that's why reading kat sini, lepas tu kat tangan main pada penting. Jadi macam ni tak payah pakai inner dah. Jadi tak payah pakai inner dah sebab orang dah cover aurat dah kan. Ini bersui. Ini saya dah pernah pakai. Saya dah pernah pakai ni. I think one of the content. Ini pun memang simple. Siapa yang suka yang simple, bidding ni memang pas buat simple-simple macam tu. Tapi dia two-tier macam tu. Kat bawah tu. Lepas tu yang ni, nak pakai inner boleh. Tak nak pakai inner pun tak apa. Sebab dalam kita dah sediakan inner. So memang patut syariah lah kan. Manis-manis ni pun lus-lus, manis, sejuk. Sangat sesuai untuk digayungkan pada hari raya. Betul. Terima kasih. Saya tak. Nanti boleh. Awak boleh. Saya ambil baju awak kat dalam. Awak boleh dia. Ni awak. Okey, terima kasih. Yang ni pasal ada warna kuning. Ini pasal ada warna kuning, warna yellow. Yang ni nanti kena pas pakai bila? Very soon. Di majlis yang sangat bermakna. Nanti anda akan tengok pas pakai ni di majlis yang sangat bermakna yang saya meraihkan kebanggaan rakyat sendiri. Jadi ini pasal ikan kuning. I have yes, ikan kuning ni. Awak cakap lagi. Saya ada pasal dulu ikan kuning. Tapi kalau nak kalau ni pun boleh juga. Dia dulu ada colour juga. Yang ni tak ingat berapa banyak mana yang dituliskan. Kemudian yang ni pas pakai masa pas buat birthday tamu itu dengan AJ. Pas pakai colour cream, colour macam ni. So ada few colours lagi. We have blue, we have sebab blue. Ada banyak. Yang ni kira macam dress tau. Ini pakai tulis di belakang settle. Settle, cantik. Okay. Kemudian kita yang ini sama lah. Ini sama dengan yang kita ni. Beza warna. Itulah dia. Ni orang. Okey dah. Awak boleh. Terima kasih. Mic okay. Kacau. Okay. 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 Mic. Bye Abelan. Abelan, I'm sorry tau. Bye Balan. Abelan, Pak sorry tau. Pak sorry. Bukan cak. Abelan, Pak sorry. Sorry Abelan. Kau minta maaf. Okey, kawan. Sekejap ya, saya ada mic problem. What I gotta do to make you love me? What I gotta do To make you. Oh. What I gotta do to make you love me? Sorry, since the beginning. Jangan sebut. Yo, salah. Now you know. Okay? Dah?
gayakan sikit baju Melayu tu. Okey, baju Melayu saya, ni, baju Melayu saya, ini kita ada, macam saya cakap tadi, ada 360 jenis warna, and then kita ada kain cotton, material cotton, and kita material ni, saya tak tahu apa nama material ni, jenis kilat ni, and satin silk. Okay, and then kita ada juga yang modern cut dengan traditional cut. Modern cut lah sekarang. Yang traditional ada pesak. Ada pesak. Now I know. Jadi dia ada 360 jenis warna and dapat dengan samping. Sama beli Melayu sampai senang kan. 360 warna dah. And then kita ada pack, dapat pack juga. Dapat gini, dapat samping, dapat butang baju Melayu free, dapat hanger, boleh balik, beli dengan begini. Eksklusif kan? Harga berpatutan, saya sangat berpatutan, dan budak-budak lelaki ada juga baju yang matching dengan bapak dia. Yang selalu senang untuk matching dengan satu family. Okay? Senang nak cari warna dekat jekel ni? Yang mana? Ni? Senang. Tengok kod. Tengok kod. Ni. Nak cari warna yang sama, ni kod dia sini. Contoh maksudnya kalau nak beli, anda boleh beritahu kepada apa tu tukang-tukang jekel nak colour, kod dia COL42. Yes. Contoh. Betul. Oh, dia siap boleh matching sekali kat sini sedondon. Boleh. Ada juta dia boleh matching. Kuning, okey. Ni boleh sedondon juga. Sedondon. Sedondonkan. Itu je. Tak tukar. Bukan tukar. Tak saya kena tukar sedulur. Okey, duduk balik. Boleh. Okey, baik. Okey, untuk next question. Sepanjang kita buat konten bersama, which one is the konten yang paling kelakar bagi Kak Faiz? Tak pasal apa tu, tak apa, in general. In general. Yang Kak Faiz pernah buat dengan kita orang. Okay, my content lah. Yes, siapa? Sini the best. Tapi yang paling suka apa macam ni? Dia dah harga dah orang bagi air. Tapi tukar konten. Betul? Oh, tukar konten. Okey. Itu konten. I dah habis kena balik. Ada appointment. Ya ke? Oh, ya ke? Okey. So technically your favourite content all content lah. Ya. Okay, That content lah. That content. That content lah. Macam mana pula Abang Q? Abang Q, dalam banyak-banyak konten kita pernah buat bersama, which one is your favourite? Yang paling kelakar? Saya semua saya suka tadi. Yang tadi saya jawab pun saya suka juga kan. And then yang paling tadi lah saya suka Power Rangers dulu. Power Rangers. Sebab kita nampak sisi lain kawan-kawan, especially Faz. Siapa sangka dia nak jadi Power Rangers? Individual kita punya gila-gila Power Tapi Rangers. saya patuh kan? Kan? Orang suka buat. Walaupun tu tak tahu macam nak buat. Especially dia macam dia keluar daripada dia zone selamat dia kan. Dia so benda tu saya itu. And saya suka juga scene, saya suka konten yang nyanyi dengan nama bagai memikul beban kat lidah belakang. Itu memang itu impromptu, itu tak ada dalam. Itu tiba-tiba kan. Tak ada jadi. Itu thanks to Annie. Juga dia yang suggest dia yang buat konten tu, so itu memang best. Betul. Saya setuju. Tapi ada konten-konten lain yang tak keluar lagi. Betul. Banyak konten-konten lain yang tak keluar lagi yang best-best juga. Cuma tak tahu jadi macam mana. Masa kita buat nanti. Okay, baik. Tak ingat dah sebenarnya. Sebab terlalu banyak kan. Saya akan ingat
Oh, ingatkan. Yelah. Baik. Tapi kita punya target sampai tak? Sikit lagi. Sikit lagi ya? Sekarang berapa? 8.4. 8.4. Sekarang 8.4. Kita punya target 10 million. Adakah anda nak kita end ke kita nak achieve target? Biar cepat, biar lambat asal cepat. Jangan cepat yang Biar lambat asal cepat. Asal cepat. Jangan Jangan lambat. Sepanjang bekerja bersama, contoh Abang Q bersama dengan Kak Faz, apa komen Abang Q pasal Kak Faz? Kak Faz ni orang yang baik ke? Orang yang thoughtful? Profesional? Kerja Kerja ke luar kerja? Allah dah. Kerja. Okey, kerja dia orang yang sangat punctual. Dia akan ready bila kita pergi call time pukul contoh 10 pagi. Dia akan datang seawal mungkin untuk make up kat sini dan pastikan dia siap waktu pukul 10 pagi. Orang yang punctual and dia matang cepat pada usia dia rasa. Usia? Betul lah tu. Saya bukan Ya. Matang daripada usia. Matang dari usia. Matang dari usia. Okey, kita tanya soalan. Okey. Tua daripada usia. Tak, maksud saya Okey. Maksud saya dia macam kakak-kakak kadang-kadang dia akan macam bebel. Menekan ke? Menekan ke? Dia tak berdekat, dia tak bergantung. Dia kadang-kadang dia benda baik, dia benda yang baik. Contoh saya kena makan ubat contoh kan. Dia akan ingatkan saya makan ubat kan. Contoh dia macam kakak-kakak sikit. Benda tu dia ada. Cikgu lah tadi kan, cikgu disiplin tu. Macam cikgu. Kita tanya soalan last lah, kita tanya soalan. Apa pandangan Kak Faz dan juga Abang Q mengenai JK tahun ni? Sebab kakak tak perlu sangat sebelum ni. Kita cakap kalau macam tahun ni, saya tak nak, hebat lah, hebat. You all the content hebat. Oh sorry, Syafri. Konten dia hebat. Syafri kata, dia suruh kata konten dia hebat. Tapi konten Jackal semua memang luar biasa. Betul, semua luar biasa. Kawan-kawan kita ni, adik-adik saya ni kerja keras, diorang kerja keras. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Betul. Kerja keras, Tak tidur, tak rehat. Kadang datang kerja macam tak mandi. So, diorang tak cuti. Ya, tak cuti. Sepanjang bulan Ramadan ni, bulan Ramadan ni Alright. memang diorang kerja keras sangat. Saya ni. Tak bos, bonus lebih sikit. Tak dengar. Tak dengar. Sama-sama. Bos, bonus lebih sikit. Saya Tapi memang hebat-hebat. Walaupun diorang tak cukup rehat, tak cukup tidur, tapi diorang deliver. Semua, hampir semua konten-konten kita begitu. Dan tak ada boleh orang datang set ni, tak ada pun macam Tak ada, memang muka semua tak ada, tak ceria ke tak ada. Semua senyum banyak kerja. So, teruskan itu dan memang balik ke soalan tadi, memang konten Jackal memang hebat dan memang kelakar dan yang paling penting Alhamdulillah konten ni juga menjadi asbab menghiburkan ramai orang, membahagiakan ramai orang. Ramai yang boleh tak baca komen, ramai yang happy, ramai yang seronok sampai tak jadi masak lah, tak masak lah, ada yang pelbagai komen yang best-best. So Alhamdulillah, terima kasih Jackal semua juga kerana menyatukan kita semua tentang lepas tu menjadi asbab yang baik menghibur orang Abang Q? Apa dia? Abang Q JK tahun ni? Oh, saya tak tahu. Sebelum ni Jackal hebat setiap tahun. Kan setiap tahun Jackal hebat. Dan tahun ni saya kalau cakap jujur dia punya duta-duta dia gila kan. Ya. Kita boleh nampak sangat jelas
keluarga sangat kekeluargaan sangat jelas dulu. Jadi benda tu boleh relate dengan masyarakat. Sebab setiap semua orang ada keluarga kat luar sana. Jadi bila diorang tengok kita punya content, relate dengan diorang. And then masa kecil-kecil diorang, masa diorang punya berkawan, masa diorang bersahabat, masa diorang nakal-nakal, kawan-kawan yang nakal, kawan-kawan yang dulu sikit amal kan. Semua ada karakter masing-masing. Semua ada karakter masing-masing yang memang kontras tak sama pun. Cik Kamal dia luar biasa lah. Kalau dia luar biasa dia memang ibu dia memang batu api. Orang kata batu api kita batu api. Semua ada karakter masing-masing. Kak Lina memang tahulah dia memang ketua dari segala ketua lah. Kita ni dia pun dah lama macam tu. Dia memang tak ada ketua. Dia buat macam tu. Senario apa-apa senario kita manager kan. Asyik ngama dia ada yang paling sweet dia orang lah. Antara ramai ni yang paling sweet mereka lah. Dan of course bagi pun ada sikit-sikit malu dia. Yang saya ni yang depan ni dia garang macam kakak. Bukan garang. Oh bukan. Tapi dia cakap dia garang. Saya ni garang tau. Sebab awak macam saya garang ni. Saya kenalan awak tak garang kali. Tu ada maksudnya masing-masing ada karakter masing-masing yang saling melengkapi. Tadi tak ada kan? Ini ialah apa saya tak kalau so okey. Okey. Lepas promo. Sikit lagi nak beli. Sikit lagi dah 9 dah 10. Sikit lagi. So boleh cakap Sikit lagi dah 10 million. Okey. Kita ada soalan lagi tak? Nah, soalan. Cepat sikit. Soalan lagi? Kita tak boleh kalah. Kita boleh cakap. Faham tak? Ni last day ni kita kena achieve target kita kena berjaya. Ya. Simple je lah. Okey lah, duta mana yang orang rasa patut dikatakan untuk next year? Semua? Jangan kata saya Datuk, Datin semua jangan kata pada. Kalau boleh katakan insya-Allah mudah tahun depan kan. Imagine contoh Hafiz ni dengan Jekyll masing-masing dengan busy dengan kerja masing-masing, keluarga masing-masing, and next year jumpa balik hari pertama tu mesti macam seronok. Sebab cepat je sebenarnya. Next year dan ni dah bulan 3. Masa tahun ni memang cepat. Kalau dah semua setuju, masa tahun ni pun rasa cepat sangat. Betul, cepat. Tiba dah nak raya. Lepas tu next few months nanti dah jadi New Year kan. Lepas tu dah next year pula. So memang sangat cepat masa tu. So yes, kita fokus ke tahun depan. 10 million! Alhamdulillah! guys, thank you. Kau tak baik tak tepuk yang sama? Tepuk yang terima kasih. Sebab yang baik tau. Kita capai 10 million, okey? Selepas ni kita minta pasal. Oh, kita kena minta lah dong kita belanja kita makan. Nantilah kayak beli-beli. Tak nak terlepas. Ramai-ramai ni. Ramai betul. Itu yang sebab ada lagi kan? Ramai-ramai. So, last and not least kan, kita itulah kembali kepada Dadakan Raya ni. Datang ramai-ramai dia cakap sampai belum ada baju raya nak tambah lagi pun apa salahnya kan. Tiba-tiba nak serobong ke apa tukang cakap disuruh Indonesia baju raya 300 warna ada. Baju jaket Fazura ada lagi 11 ke 11 yang baru saya mendarat. Tempat sekarang ni kat masa seketika tak dapat gerai, jangan risau, kita buka daripada jam 10 pagi hingga 11.30 malam. Surau semua ada terbuka, so boleh datang cepat-cepat dan dapatkan. Anda tak rugi, datang mesti nama mata dan mesti akan nak beli more than one. Okay? Jadi saya dalam kesempatan ni nak seru juga pada semua yang menonton kita sekarang ni, pergi Jekyll, pergi mana-mana Jekyll yang anda. Terima kasih gift. Nak dapat, saya tahu masing-masing mungkin dah prepare baju raya masing-masing, tapi nak fast cakap nak tambah baju raya lain ke
Raya sebulan kan, ada macam-macam open house ada. Jadi boleh datang ke JK, boleh datang dengan anak. And saya nak ambil kesempatan ni mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin kepada semua peminat JK, peminat kami juga. Semoga raya anda happy tahun ini, insyaAllah. Ya, dan tak ingin mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat raya Fitri kepada anda semua. Mohon ampun, maaf saya batin daripada PAS. Jika ada kesalahan kata, tergurau lebih, minta saya manusia biasa seperti anda semua kan. Ada beza di kita semua dan nak nak ucap selamat raya juga untuk awak, kalau kita silap cakap ke, terlebih gurau ke, apa ke. Selamat dengan saya juga, selamat Hari Raya, selamat menyambut Raya dengan keluarga, dengan kawan-kawan semua. Semoga bahagia. Sama dengan saya juga. Saya orang bertulis hati, saya minta ampun, tak ada niat apa-apa yang diperlukan. Saya percaya semua orang kadang-kadang saya salah faham. Okay. Alright, terima kasih Jaka. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Bye. Alright, Sarah. Sarah. Macam orang simple-simple tapi wow. Dapat 12 USD. Hah? $2. Oh, $2. Faham? Mantap. End lah. Views 10 million. Okay, boleh cabut mic. Sekejap, jangan cabut. Mic sebelah sana boleh cabut. Oh, cantik baju awak ni. Di mana? Terima kasih. Ya ke? Terima kasih. Manis-manis lebaran nama dia. Nama dia? Taklah. Ni memang konsep dia memang manis Mic. mengharapkan rumah orang apa beraya. Super sweet. Simple dan sweet. Kan. Lepas tu dia lurus. Siapa yang nak lurus lagi boleh dapat. Boleh beli lurus lagi. Nanti saya pun pakai M. Sekejap ya. Ini pun dah kurus. Ini kurus. Puasa tak? Puasa? Puasa ni puasa? Okay. Jangan ambil hati Tak ada apa dah. Apalah. Tak ada apa-apa lah. Live. Live lah. Kita kawan-kawan kan tak ada. No problem. What's the problem? No problem. Tu siapa punya butang baju? Senario ni. Ni baru senario. Okay, so dah. Habis Settle. Sedih. Thank you. Abang Q. Okay, Abang Q. Okay, Syabir. Thank you. Tak, kita jumpa lagi lepas raya. No. Bila kita makan. Cakap dengan bos semua yang terlibat untuk JK ni, kita kena makan, cari sikit dan makan bersama. Bos, kita cakap. Betul tak? Tak ada kan? Biro, thank you Biro. Jadi speaker barang mana? Speaker barang. Kita ada lah. Okey, kalau baru lagi pas Raya Shebo. Nanti Biro Raya bersama. Raya bersama? Kita nak makan sekali ni. Mesti lah. Kita kan dah follow each other. Thank you for everything. Thank you. Nama aku terlalu lama. Hai sayang, thank you. Boleh je. Okay, ada apa-apa pesanan ke? Syabir. Syabir. Shebo. Saya panggil Shebo. Boleh follow kat IG Syabir Sofi. Sekejap, saya cabut. Okay, ada apa-apa. Oh, Oh my god. This is me and Fatimah. Yes. Okay. Payment bila? Payment lepas ni. Nanti. Sekarang. Wani, boleh hunjak padam tutup terus mic ni. Yeay. Saya dapat. Ini baju yang pas pakai masa apa tu? First scene yang sign contract. Alhamdulillah dapat. Tutup terus. Ni ada dua kan, yang budak ada dua kan? Kalau tak dia on. Kita tak dengar audio tu. Ada 9 and UM
Cantik ya? Nampak mahal. Ya. Ada macam agree. Ha? Ada agree, ada suka. Kan? Madi dulu ada bukti. So, kita tahu dia punya Ni makeup artist terkenal kita ya. Makeup artist terkenal kita. amat berhari. Dia yang cantik kanvas waktu di Lux dulu. Tutup macam ni. I tak nampak pun. Sorry. Oh, yang my baju. Oh my god. Baju yang selebriti. Tak apa abang tak ada. Saya tak dapat. Tak ada. Oh, saya tak Tak, dapat. sebab ini yang kontak saya. Oh, ya. Saya tak kontak dulu yang ni. Kita dah sama semua. Jangan nak rasa kecil-kecil. Tak adalah. Saya tak ada. Family bagi. Family. Okay, thank you. Colek. Terima kasih. Thank you, Jacko. Thank you, Sam. Thank you, Syafie. Sekejap. Dia campak lagi. Okay, terima kasih so much. Thank you, Sa. Thank you semua, Jacko. Kita dah. Rindu dah. So, nanti kita beraya bersama. Banyak. Kena block ya, banyak kena block. Ha? Dah. Okay. Hai, Assalamualaikum. Inilah kan. Nak cakap apa? Abang cakap je lah. Hai. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat Raya Mak Batin. Dekat lagi abang, dekat lagi. Selesa tak sekarang? Selesa tak? Kau selesa tak sekarang ni? Selesa tak? Ni Annie pun dah kurus. Ya ke? Annie dah kurus. Pas pun kurus. Nanti kita orang datang raya Nanti kita orang datang raya. Yes, saya dah pilih semua dah. Okay guys, kita end live ya. Ada kan? Simpan ke tepi kan? Dia simpan dulu. Samping dengan baju tu disimpan tepi. Tak gerak pun. Jangan jual orang lain. Samping tu saya dah pilih tepi. Saya dekat tepi kan? Saya nak pegang samping apa? Wah, sweetnya. Saya dengan Abang Q bersweet. Kita dua sweet kan. PIC dah juta. Putih muka saya. Dah macam terbomak dah. Sekali kan? Belum mana ni? Hari ni Dek Yan tak ada. Dek Yan dah balik kampung. Kan hari tu dah cakap dia apa tu? Nak berniaga lemang. Tu dia balik awal. Saya pulau lebih ke apa ke. Teman Abang Emosi ke. Love you. So much. Janji raya sama. Janji raya sama. Ya, Hani Dek Syah. Ya. InsyaAllah. Datang tak? Tapi bukan kat rumah kakak, kat bawah hotel. Boleh. Okey, sekarang ni mana? Samping. Kak Fan mai dah. Saya nak ambil gambar. Mela, Mela. Sekejap. Kita boleh tunggu dulu. Okay, 2M. 2M okay. Habis. Sudah habis mah. Tak, tu cakap dengan siapa? Itu private phone. Itu private phone. Ini ucapan raya lah. Ucapan raya daripada saya. Sendiri. Jangan sampai tak sudi lepas Saya Kak Fan kena follow saya. Kena unfollow.
Awak kalau unfollow saya, awak yang unfollow saya, siap. Okey, saya dah follow, maksudnya kita kena lepak bersama nanti ya. Raya ke tak raya ke, panjang ni tahun ni. Jom kita hang out sama-sama. Okey? Ha? Tak perlu kan? Okay, you all nak apa? You all nak apa? Cuba bagi tahu nak apa, kita try. Sebab ni last day ni. Cik. I'm not sure dia nak ke tak nak. I'm not sure. Nanti saya tanyakan juga. Nanti saya tanyakan ya. Andong berdekat-dekat. Video klip raya Bapumpang tak lama lagi nak keluar dah. Very soon, so soon. Sebelum Ramadan ni siapkan semua minuman dan sebagainya. So I feel very well taken care of. Terima kasih Ana selalu senyum dan bagi impact dan best. So I love you. Thank you Kak. Lepak sekali nanti. Janji Okay, jom. Lighting tu Sam. Make up buat. Okay, thank you. Dapat bawa cookies. Hadiah. Okey. Tapi ni kan tak petik ais. Dah, kenapa nak tengok sangat? Tengok apa? Tadi cuma tengok dia. Apa tu? Thank you. Apa tu? Happy birthday to you. Gambar kan? Tengok apa kan? Dah selesai kita punya. Arif, thank you so much. Sorry ya, salah silap. Thank you, ini stiker baru. Tadi itu je. Stiker tu kan? Terima kasih Kak. Okay, thank you so much. Gambar berdua kejap thank you so much. Nanti I keluarkan video meletup tu. Malam raya bagi diorang tak tidur malam. Yang itu gitu. Saya suruh makan. Kan ini besar. Ni yang besar whole kit. Kita tak nak share lah. Bye. Bye. Thank you. Syabil nanti contact Syabil. Bye. Ini tak, ini. Cari dia. Tak cari awak. Betul sih. I told you I'm not how to make promises. Akan cair kan? Akan cair. Tak apalah, awak tak percaya saya. Dengarlah cakap cikgu. Awak tak percaya saya, tak apa. Saya faham. Tak, saya pergi, saya ada beli, saya pergi set saya. Itu dalam bagian dalam sini lah ni. Mungkin tapi hari tu aku keluarkan sekejap kita cair kan. Itu benda awak tak percaya saya kecil. Betul saya faham. Meraya. Tak saya minta percaya, awak tak percaya saya. Dia punya hati. Okey. Tak okey betul. Saya akan letak. Isunya cair. Tak, isu apa? Isu dia nak tunggu cair ke? Ni borak pun dah cair. Tak. Okey, sebagai seorang yang garang tadi tu kan cik. Tak ada lah, tak garang lah kawan. Kakak-kakak tu kan. Kita risau sebab dia nak drive di tempat lain juga. So ni kalau tak dalam kita akan cair. Akan cair sebab kita dah alami benda tu. So saya cuma prihatin sebagai seorang pejabat kalau tak keberatan. Okey. Saya cuma risau. Dia akan cair dan tak dapat rasa. So better buka kat sini. Dia Saya ada beli dah, saya ada post dengan staff. Cancel. Salah. Tim Sabrina. Staff lah. Yes. You all ni staff. Abang, sekarang ni betul. Ini betul Kak Faz. Bos ajak buka dekat buffet steak.
Bila? Hari ni. Kat mana? Di Face State dekat Deling. So kalau Kak Faz okey, Abang Q okey, saya terus book main table kat sana. Saya kena pergi betul. Saya berpuasa kat sana dengan staff-staff saya. Now we know. Nah. Nampak? Now we know kan? Kak Faz? Kak Faz nak gitu? Actually, I have appointment. Okey lah. So, tapi kita tak pun tak ada kan? So, I think buat another time. Boleh? Nanti kita set another time. Ajak kita lain. Benda kita pergi sama. Sekejap, diorang nak ambil gambar, boleh tak? Gambar apa? Gambar berdua kan? Oh, gambar. Okay, get ready semua. Screenshot. DSS hantar. 1, 2, go. 1, 2, go. 1, 2, go. DSS. Gambar ni. Hai. Tapi bukan gula. Ni straight. Ayo. Semayang. Okay, Puati. Alright. Puati, thank you so much. Thank you. Semua bye again. Oh, rinduan. Text me, okay? Text me anytime. Kita nervous. Okay. Okay, hati-hati. Cantik ke? Okay, nak cakap apa? Abang Q apa? Nak suruh rambut panjang ke buat pendek balik? Welcome. No problem semua. Bye. Nah, Mana tas? Hati-hati kok. jom. Boleh raya? Boleh. Nanti kita raya nanti. Jom, Kak Faz. Ya. Baju. Tunggu kat atas kan? Baju yang sudah macam tu. Boleh. Thank you for everything. Okay. Okay, happy ya. Bye Kak. Selamat Hari Raya. Boleh kita end live? Bye. Okay, tu dia. Dah tak mana masa. Hai Tas. Oh. Ayuh. Malu. Bawa kita lelok tau. Okay, bye. Hati-hati Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Jom. Angah.